Amin. Okey, boleh dipersilakan duduk semua. Cikgu. Apa khabar semua? Baik. Baik. Okey, adakah semua telah bersedia untuk belajar pada hari ini? Bagus. Mari macam ni cikgu nak. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu ada bawakan satu benda dalam poket cikgu ni. Apa tu cikgu? Cikgu nak bagi duit ke saya ke cikgu? Cikgu akan keluarkan barang ni, kemudian cikgu nak awak teka nama barang dalam poket cikgu ni. Boleh? Okey. Okey. Cikgu buat apa ni? Apa ni cikgu? Cikgu, apa ni murid-murid? Ikan. Ikan, pandai. Nama binatang ni ialah ada sungguh. Ada sirip, ada ekor, ada mata. Ikan, nama ni ialah Tenggiling. ikan. Lagi ramai-ramai. Ikan. Okey, ni poket kanan cikgu. Poket kiri cikgu pun ada benda. Mana pula cikgu? Okey, ni apa nama dia? Batu. Bukan batu ni dah ada tak? Itu kelas tadi. Ni batu kelas cikgu pula. Baiklah. Cikgu tersimpak ke tadi? Ya. Sekejap. Kita tukar permainan pula. Cikgu akan tunjuk benda, cikgu nak awak namakan benda itu. Teka nama benda itu. Pantas dan tepat. Okey? Pembaris. Sekejap, belum boleh lagi. Tapi betul Rifan, ni memerlukan pembaris. Okey. 1, 2, 3. Ni. Lampu. Pandai. Lagi. 1, 2, 3. Ni. Ya. Ju. Tunggu cikgu ju dulu. Sabar. 1, 2, 3. TV, television. Jadi, apa yang cikgu nak tunjukkan kepada awak semua ialah semua benda di bumi ini ada nama. Jadi, nama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Hanif. Baiklah. Jadi, itulah topik pembelajaran kita yang kita akan sambung pada minggu ini ialah cikgu akan ajar awak tentang apa ni? Kata nama kata nama Tajuk umum dia ialah kata nama. Jadi kata nama ni ada 3. Kata nama am, kata nama khas dan satu lagi kata ganti nama diri. Tapi pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada 2 dahulu, iaitu kata nama dan juga kata nama khas. Cikgu, Ya, ada beza ke dua tu? ada Adam. Tapi tak tahu beza dia. Kita akan Ya. mulakan dengan satu nyanyian dahulu sebab cikgu Ya, Cikgu Ashraf sila. Kita mulakan dengan lagu ni cikgu Ayu ni. Cikgu apa? Ayu ni. Kan kawan cikgu. Dia ada dekat bilik guru sekarang. Ha? Tu kita bincang tadi. Jadi kita fokus pada pembelajaran kita hari ini. Okey. Kata nama okey. Okey cikgu Ashraf, kita dengar dulu, cikgu nak awak dengar dan fahami. Lepas ni kita nyanyi sama-sama, okey? Okey. Cikgu Ashraf. Very good. Ini dia. Ho, ho,
ikan Marica, oh ikan Marica, tertimbun payung. Stop. Baiklah, seterusnya kita akan dengar satu lagi lagu. Tadi lagu tentang kata nama Baiklah, seterusnya ialah apa? Okey, kita fokus kepada kata nama khas. Baiklah, kali ini cikgu nak awak semua berdiri. Sambil menyanyi sambil menari, okey? Sabar, sebelum saya menari, cikgu nak awak semua fokus juga pada diri. Cikgu akan tanya nanti apa yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Pas. Baiklah. Okey, cikgu acap mulakan lagu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kata nama khas. Lagu kata nama khas. Kita belajar kata nama. Mari kita belajar kata nama. Kata nama khas, nama khas. Nama khas ada dua. Hidup, Hidup dan tak hidup. khas hidup. Dua ada dua. Manusia bukan manusia. Seperti manusia, senator, dan juga dokter. Manusia sekecil, senang nasi tompok. Dengan dua, tak hidup. Gemilang sabar. Okey, semua tepukan untuk diri sendiri. Stop lagi dulu. Baiklah, semua jemput duduk. Kemudian sebelum kita mulakan dengan pembelajaran, cikgu nak tanya awak soalan. Berdasarkan lagu yang awak dapat tadi, cikgu nak tanya Adam dulu. Secara umum saja Adam, kata nama ada berapa? Ada dua je. Ada dua. Takif, sebutkan dua tersebut. Buat Takif, kawan tak dengar. Nama apa cikgu? Betul, kata nama Am. Satu lagi, kata nama khas. Pandai. Baiklah Ikhwan. Ikhwan. Buatnya si tidur ibu. Maaf cikgu. Okey, sebab Ikhwan tidur, cikgu nak kamu bagi satu contoh dalam lagu tersebut. Kata nama Am. Contoh kata nama Am. Satu sahaja. Kata nama hidup. Kata nama hidup. Contoh dia. Cikgu. Pandai cikgu. Jadi kita akan lihat pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata nama Am dan juga kata nama khas. Seterusnya. Baiklah semua, cikgu nak awak semua baca kuat-kuat dulu. Kata nama Am, ikut cikgu. 1, 2, 3. Kata nama Am. Baiklah, cikgu nak awak baca serentak dan kuat, okey? 1, 2, 3. Kata nama Am merujuk manusia, benda, haiwan, tempat dan konsep secara umum. Sama ada bernyawa atau tidak bernyawa. Cikgu tak faham, cikgu. Tak faham. Jadi, secara mudah kata nama Am ni, dia merujuk kepada manusia, tempat dan juga benda. Itu secara mudah. Contoh ni, meja. Nama dia meja. Ya, kalau cikgu, cikgu. Kalau awak, Ada. bukan. Ada kata awak kan? Ya, pandai, murid. Jadi, kita lihat dulu ciri-ciri kata nama Am ni. Ciri yang pertama, dia apabila di tengah perkataan, dia haruslah dieja dengan huruf kecil. Tapi bila di hadapan ayat, haruslah dieja dengan huruf besar. Pandai semua. Cikgu. Ya, Kalau kat tengah eja huruf besar jadi macam mana? salah. Ayat awak itu salah. Ya. Itulah ciri-ciri dia, haruslah dieja dengan huruf kecil. Begitu juga di akhir ayat. Kita lihat, kata nama Am ada dua. Kata nama Am Hidup. dan Hidup. mati itu. Mati kasar tak? Tidak bernyawa. Tak hidup. Tidak Boleh? bernyawa. Kita lihat, kata nama Am hidup terbagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Baiklah, cikgu nak Ikhwan Ya cikgu. sebutkan semua contoh kata nama Am hidup manusia. Baik, Puan.
Ya. Kata nama awal hidup manusia. Yang pertama, adik, nenek, murid, budak lelaki, pengawas, abang, cikgu. Pandai. Kemudian cikgu nak Adam pula. Tuan tak masih hidup. Adam bacakan kata nama am hidup bukan manusia. Kata nama am hidup Buat Adam. bukan manusia. Ya. Kucing, pokok, hutan, Dan lagi. Sungai. Sungai. Bagus. awan, rambutan, bunga. Pandai Adam. Silakan duduk. Kemudian cikgu nak Zakif. Ya, Kita cikgu. masuk kepada kata nama am tidak hidup untuk institusi. Kata nama am tak hidup institusi. Baca semua. Sekolah, Sekolah. hospital, Hospital. bank, Bank. universiti, Ya. persatuan, Ya. majlis, Ba- majlis cikgu. Pandai lagi. Baiklah, silakan duduk lagi. Kemudian ada satu lagi iaitu kata nama am tidak hidup bukan institusi. Ni cikgu nak awak bertiga secara serentak baca contoh-contoh dia. Satu, dua, tiga. Rumah, pendapat, senyuman, fikiran, rancangan, padang, jambatan. Baiklah. Jadi awak semua cikgu nak awak semua faham dan hafal. Bukan hafal, cikgu nak awak ingat sebab pada akhir pembelajaran cikgu akan tanya balik. Okey? Seterusnya kita lihat kepada kata nama yang kedua iaitu kata nama khas. Okey. Baiklah, semua sekali lagi. Kata nama khas. Baca ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Kata nama khas merupakan kata nama yang merujuk sesuatu yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Jadi, awak semua perasan tak ejaannya berpangkalkan huruf besar? Dia berlawanan dengan kata nama am. Kalau kata nama am, dia kecil. Pandai. Kalau kata nama khas, kenalah huruf besar. Jadi, semua ejaan kata nama yang bermula dengan huruf besar, majoritinya ialah kata nama khas. Okey, ada dua. Kita lihat kata nama khas ada dua. Yang pertama ialah Hidup. Seterusnya kedua Tak hidup. Okey, dia ada hidup dan tak hidup. Hidup terbahagi kepada dua pula. Yang pertama ialah Manusia, bukan manusia. Pandai. Tak hidup pula bagi kepada dua. Institusi dan juga bukan institusi. Baiklah, ni cikgu nak awak semua baca serentak dulu, boleh? Okey, kata nama khas hidup manusia. Yang pertama, Dawid, Farhan, Cikgu Zara, Aiki Azman, Puan Azhar, Rafidah. jadi awak semua perasan tak? Kalau kata nama khas hidup manusia ni semuanya merupakan Nama orang itu. pandai Adam. Contoh lain Adam? Cikgu Hanif. Bagus. Lagi kawan-kawan sebelah kamu? Cristiano Ronaldo. Betul juga. Semua nama manusia merupakan kata nama khas hidup manusia. Asal dia ejen dengan Pak Mail cikgu, Pak Mail. Pak Mail pun betul. Seterusnya kita lihat kepada kata nama khas hidup bukan manusia. Okey Adam, mulakan dulu. Kata nama khas hidup bukan manusia. Yang pertama, si Jalak, Sang Pedan, Israel, Mikail, si Jobel, Sang Belang. Betul. Kalau si comel ni sesuai untuk apa ya? Saya rasa kucing. Kucing, betul. Contoh binatang untuk nama binatang juga merupakan kata nama khas hidup bukan manusia. Binatang bukan manusia. Adam, awak ada tak haiwan peliharaan di rumah? Saya ada ni cikgu. Saya suka cikgu dia ada cikgu. Saya suka pelihara belalang tu. Belalang. Apa belalang? Adakah belalang awak tu ada nama? Ya. Nama apa Adam? Nama apa lah nama aku? Si Kunyi. Tak bukan. Si Lengkuas. Oh, silang kuat. Betul Adam. Baiklah murid sila. Si Lengkuas. Jangan ketahui, betul. Nama silang kuas juga merupakan contoh bagi kata nama khas hidup bukan manusia. Kita balik pada yang seterusnya ialah kata nama khas tidak hidup institusi. Ikhwan baca contoh dia.
Wisma Maria, Ya. Hospital Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, cikgu nak tanya, apa lagi yang awak tahu? Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Bagus, panjang dan tepat. Ada? Oh, ada contoh lagi. Sekolah Perumpun. Sekolah Perupuk. Ya. Kat rumah aku. Sekolah Pembahasaan Perupuk ada. Ya, betul. Lagi contoh. Takif ada lagi contoh? Ada cikgu. Apa? SJKC Tongkua je. JKC Chonghua, betul. Pulang saja you. Pulau Serai juga merupakan kata nama khas untuk tempat. Kita lihat kata nama khas tidak hidup yang kedua ialah bukan institusi. Siapa nak baca lagi? Anak Dufan lagi. Ya, Okey. cikgu. Baca kuat-kuat contoh dia. Kata nama khas tak hidup bukan institusi. Rodwa kancil. Bagus. Sonas. Lagi. Saya. Lagi. Johor Baru. Samsung. Samsung lagi. Kita lihat Putrajaya dan Johor Bahru merupakan nama bandar dalam negeri. Ya, cikgu. Saya nak tanya. Kalau sekolah Terengganu betul kan cikgu? Terengganu. Terengganu betul juga. Itu contoh untuk negeri. Lagi siapa lagi contoh? Gua pada cikgu. Kelantan itu slang dalam bahasa negeri Kelantan. Kalau tepatnya Kelantan. Betul. Dan cikgu rasa okey. Cukup. Kata nama am dan juga kata nama khas. Aku rasa itu sahaja. Kita akan ke langkah yang seterusnya untuk menguji kefahaman awak semua. Okey? Bersedia dan pastikan apa yang awak belajar ni ingat dalam fikiran masa depan. Baik. Cikgu serahkan kepada Cikgu Ashraf. Lagi. Nampak. Macam India cikgu. Okey. Bersama Cikgu Ashraf. Tadi kamu semua belajar apa tadi? Kata nama am dan kata nama khas. Okey. Sekarang kita dah masuk kepada segmen sasaran bahasa. Jadi kamu semua tahu tak macam mana kita nak main sasaran bahasa ni? Tak Kena buat you. Macam ni. Okey. Cikgu. Tak. Okey. Awak kan ada 3 orang. Setiap seorang perlu memilih nombor dan awak akan dapat kata nama am. Dan kata nama am tersebut awak perlu lakonkan. Jadi yang berada di sini perlu teka dan perlu bina ayat. Setiap jawapan yang betul, awak akan dapat 2 bola untuk awak banding ke sasaran nilai bahasa. Faham? Faham. Okey, siapa nak mula dulu? Saya. Okey, tanya dulu. Okey. Boleh pilih nombor dulu. Okey. Awak buka, jangan tunjuk dekat ni, jangan tunjuk dekat kawan-kawan. Nampak dah? Nampak dah? Okey, lakukan Kawan-kawan yang lain kena teka tahu. Nak panjang you. Sabar. Elok sikit. Okey. Lakukan. Yang apa? Ayah. Okey, ayah. Apa nama ni Iqbal? Ayah, okey betul. Kita nak kau tu. Sabar. Awak Awak tadi. tu. Okey. Seterusnya awak pilih pula nombor yang seterusnya. Itulah macam mana? Okey, 2. Okey, tak kira dapat apa. Okey, lakonkan. Cakap apa you? Okey. Adam kena semangat sikit Adam. Mana tadi you? Dia dah jawab tadi. Tak apa. Tak apa. Okey. Okey, Atif boleh duduk dah. Boleh. Dah boleh duduk dah. Saya nak bangun. Okey, lepas tu siapa pula nak berlakon? Adam. Adam. Okey. Itu nak bola. Okey.
Lagi kena laju sikit. Iklan ni dia semangat. Boleh ambil nombor 3 tadi. Kau sematang ni. Wah, Kejap, salah. Saya tak boleh lah. Ikhwan dah jawab banyak tadi. Okey. Susah ni, susah ni. Cuba Adam lakukan dan kawan-kawan lain teka ya. Tengok tu. Kereta bawa kereta. Kereta. Okey, tanya Adam lah. Saya tak tahu. Adam tahu jawapan. Satu perkataan je. Memadu. Bukan? Kereta. Itu kata kerja. Kita kan belajar kata nama am. Kau apa tadi lagi? Kereta. Kereta. Betul itu. Betul. Okey, bilang gua dah Tu dulu. lah yang bisa. Boleh pilih lagi tu. Boleh pilih lagi. Salah satu. Okey. Susah ni. Apa tu? Ha? Lagi tu. Monyet tu. Monyet. Okey. Betul. Laju ngak aku. Cikgu hanya jawab. Anak-anak. Enos sikit. Okey. Aku dengar lagu yang Sudah, aku dah dulu. Kita semua ikhwan lah pula berlakon. Okey. Seterusnya Iqbal pula. Ha? Sabar. Bila yang tak pilih lagi, aku lagi dua ni. Jangan pilih lah. Yang dah pilih tu ni. Okey, sekarang seperti guna awak lakukan dan Saqif dan Adam kena teka lah. Bola cikgu. Bola cikgu. Pemain bola. Bola. Tadi gua. Betul. Bola. Tak berlaku je. Itu situ. Okey, betul. Seterusnya yang terakhir sekali. Okey. Okey, Iqbal akan lakukan. Teacher. Kata. Betul. Semudah itu. Okey dah, ini untuk Adam. Okey. Tapi sekarang ni Iqbal duduk balik. Tapi tidak semudah itu. Tak boleh lagi balik. Kan tadi kan berdasarkan perkataan-perkataan boleh tadi, cikgu akan pilih secara rawak. Siapa yang dipilih kalau tak dapat nak bina ayat, kena tolak bola. Adalah sikitnya ni. Awak kena pastikan bola awak tu banyaklah sebab dah ada campur nanti. Habis dah bola. Okey, untuk cikgu nak pilih Adam. Oh, tidak. Okey, berdasarkan kata nama ayam tadi, bina satu ayat. 5 Ayam itu cantik. ayat itu. Okey, betul. Awak ada berapa bola Adam? Saya ada 2 je. Oh, betul. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Iqbal. Dia susah tu. Mudah tu. Perkataan kata. Kata. Okey, bina ayat. Kata berada di rumah saya menyiram pokok. Cikgu. Tak betul. Jangan. Macam mana? Ayat awak sebenarnya salah Iqbal. Cikgu, izinkan saya cuba sekali lagi cikgu. Bagilah cikgu. Kata di rumah saya berwarna hijau. Okey, betul. Boleh. Tak warna hitam. Okey, seterusnya perkataan bola. Takis tak jawab lagi kan? Okey, bina ayat menggunakan perkataan bola. Ada bermain bola. Ada bermain bola. Okey, betul. Senang sangat. Oh. Okey, seterusnya Aku bola ni. sabar. Perkataan ada pula monyet. Monyet. Kawan saya berlari seperti monyet. Okey, betul. Siapa? Kawan saya yang tu lah. Okey, ikut pula. Perkataan kereta. Kereta baru itu dibeli oleh ayah sewaktu dia pulang daripada kerja yang kerjanya di Jepun.
Yang terakhir sekali. Saya Sabar. Saya tak jawab lagi. Takif, sikat. Saya mengikat rambut. Betul ke cikgu ke salah? Saya mengikat rambut. Pendek. Betul. Tak apa, pendek pun. Okey, sekarang dengan bola yang awak ada, awak baling ke papan nilai dan kita akan campurlah selepas itu. Tengok baca iklan kan ada banyak bola. Jadi kebarangkalian ni nak menang tu tinggi. Kalau macam awak dua orang ni dia dah sikit. saya macam ni. Ya, kita dapat. Okey, kita bermula dengan Takif. Berdiri. Oh, berdiri. Okey, yang pertama. Dah. Wey! Tahniah Takif kan 100. Okey, 100. Okey, teruskan. Jap. Sabar. 180. 180. Okey, seterusnya. Oh, 280. 280. Oh, 50. Tak, Yang mana? Hijau. Maksudnya tadi 280 siapa boleh 50? 300. 30. Ya. 280 siapa boleh 330. Okey. Untuk bilangan Takif mendapat 330. Okey, seterusnya Adam. Dah ada dua ada. Okey. Memang tak dapat dah. Okey. Adam. Tak apa. Okey. Dah 2 bola. Dapat pula 50. 50. 10 ini. 1 2 3. Jauh. Saya pun bersedia ni. Bola terakhir. Okey, bola terakhir. Oh, 150 untuk Adam. Okey. Kita dapat lagi terus. Ha? Bola lain. Adam bijak ya. Mana ada ni? Mana ada ni tu? Dia dah lah bola banyak ni. Kita tengok kan. Ayah aku. Biar. Saya rasa kena biarlah. Biar. Untuk Adil. Okey. Dah tak kira dah bola tu. Dekat dia ada bola. Tadi mula. Tadi mula-mula. Ya, tu lah. Okey, kita buat yang pertama sekali. Lepas dia tu lepas. Lepas. Okey. Okey, 40. 90. 130. Jap, sabar. 130. Kira nak bagi berapa ni? Kuning. 100. Janganlah bagi kuning boleh pergi atas tu. 160. Ya, sebab ni 90. Ini 40, 170. 160. Okey, 160. Main je dah. Dia melanggar mereka lagi. Okey. Terus. Okey. Nice. Bula. Okey, tempat yang ketiga jatuh kepada Adam. Acilah saya. Dan Johan jatuh kepada Takif dan Johan jatuh kepada Ikhwan Irfan. Okey. Apa orang ni juga ni? Okey, untuk menutup segmen Sesaran Bahasa, kita akan dengar pula lagu. Okey? Aku. Lagu. Nyanyi lagi. Ya. Lupa pula. Mana yang itu jadi itu. Main Tak tu. ada. Ha? Nak main lagi? Bila main aku nak main kat tu. Cikgu masuk ke ibuan kan? Mana bisa? Main dulu. Itu lah. Sabar ya.
been busy enough, and my boss in Salah. Tidak, okey. Okey. Sekarang cikgu nak kamu semua dengar lagu ni, nyanyi sama-sama. Lepas daripada nyanyi lagu tu, cikgu nak kamu nyatakan kata nama Am yang terdapat dalam lagu ni. Pelan-pelan naik. Simpan dalam kepala dah. Okey. Okey, boleh bangun nak nyanyi lagu ni. Awak semua tak semangat ni. Air pasang dalam. Ingat kata nama Am, jangan jodoh sangat. Caranya baru pagi-pagi. Ingat, buat baik pada semua orang dan bersenam setiap hari. Hooray! Okey, sekarang cikgu nak tanya Takif duduk. Kalau tak boleh jawab, tak boleh duduk. Nyatakan satu kata nama Am yang terdapat dalam lagu tadi. Pokok. Pokok, okey, betul. Seterusnya, Adam. Kata nama Am yang terdapat dalam lagu tadi. Air. Air, okey, betul. Okey, seterusnya, Iqbal. Nyatakan 3 kata nama Am yang terdapat dalam lagu tadi. Bunga. Bunga. Pagi. Pagi. Oh, dia pergi. Pasang. Asam. Pokok. Jawapan Takif tadi. Tak pokok. Pantai. Okey, betul. Okey, itu sahaja untuk segmen pasaran bahasa bersama Cikgu Acap. Kita akan bergerak pada kepada Cikgu Akil. Terima kasih. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ni. Macam mana ni kawan kena semangat? Sebelum tu cikgu nak bagi, bila cikgu sebut ring, awak sebut Apa dia? ikan macam awak macam ni. Awak macam ni. Awak tarik. Okey. Ikan. Okey. Jadi cikgu sebut ikan. Ring. Tarik. Okey, sekali lagi. Ikan. Ring. Semalam cikgu suruh Takif, suruh bawa mancing. Tapi dia lupa bawa mancing. Apalah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa pernah pergi mancing? Takif pergi mancing kat mana? Dia naik kat permain dia. Dapat ikan besar. Besar tu, ikan haruan cikgu. Takif pernah pergi laut tak? Pernah juga itu ikut ayah saya. Jadi ni Acik Taki je semua tak pernah pergi Ada laut. pernah tu. Yang mudah kat kolam. Ada macam dalam telefon biasanya. Macam dalam telefon. Main game lah ni. Okey, jadi awak semua sekarang ni kita tak boleh nak pergi laut sebabnya kita ada kes kematian sebelum ni.
Jadinya cikgu nak bawa awak mancing dalam kelas je. Macam mana tu masuk dalam kelas? Tak apa ni. Cikgu nak bawa ni. Okey. Nampak ni? Cikgu ada bawa sungai. Ada kotak macam laut kan, nampak? Warna biru muda, biru pekat. Okey, tengok laut dalam. Okey, cikgu letak atas meja. Boleh tengok. Tengok dalam ni ada ikan. Main sini kamera. Tengok. Cikgu ada permainan laut. Nampak? Ada ikan, ada ketam, ada batu karang. Tengok ada ikan. Boleh pancing. Mana air tu? Ha? Mana air? Air ni. Oh. Tahu. Okey. Sekarang ni kita nak main satu permainan memancing kata nama khas. Tadi awak dah belajar dengan cikgu Anik. Apa tu kata nama khas, kata nama am. Tadi cikgu acak terang kata nama am. Dia main BBL awak balik. Awak balik tadi kan? Sekarang kita mancing ikan. Jadi kat sini, nampak ni? Okey, nampak? Cikgu ada 3 kata nama khas. Jadi cikgu ambil kata nama khas hidup manusia, kata nama khas benda, dan satu lagi kata nama khas tempat. Dekat bawah ni cikgu ada bagi tahu arahan cara untuk bermain. Cikgu ajarlah. Cikgu, Macam mana nak main ni cikgu? Cikgu akan ajar dulu cara nak bermain. Cikgu akan tunjuk contoh macam mana. Okey, cara yang pertama cikgu baca kat sini. Sila ambil batang pancing tersebut dan pancing salah satu ikan dalam kotak. Okey. Kita ada 2 batang pancing. Awak ambil salah satu saja, okey? Saya nak cikgu. Okey. Saya tak ada pancing. Kemudian lihat gambar tersebut dan kena pasti pancing dulu ikan. Okey, contoh cikgu pancing ikan. Besar itu apa? Okey, cikgu dapat ikan. Okey. Nombor berapa ni? 11. Nombor 11. Okey. Lihat gambar tersebut dan kena pasti kata nama khas. Kemudian tulis kata nama khas tersebut. Ada Tak apa, cikgu ada pen. Okey. Nampak ni kat belakang ni ada gambar apa ni? berapa jam tu? Gambar jam. Tapi ni kata nama khas. Kalau kata nama khas, nampak ni bawah ni cikgu tulis apa? RLX. RLX. Awak pernah tak dengar jam yang mahal tu, jam orang kaya beli? Relax. Bukan relax. Sikit lagi. Rolex cikgu. Rolex. Oh, ya kan? Rolex. Jadi cikgu nak awak tulis ROLEX. Cikgu. Saya pakai jam cikgu. Tidak, ada apa? Dia pakai sini, pakai sini. Jadi 3. Jadinya ni Rolex. Jadi seterusnya cikgu nak dengan kata nama khas yang awak dapat ni, awak tolong tulis kat depan dan tulis ayat. Kemudian pen marker warna hitam awak tulis ayat, pen marker warna merah awak gariskan kata nama khas tersebut. Okey. Faham? Jadi kalau faham, jadi kalau faham cikgu nak panggil yang pertama. Apa nak yang pertama? Orang yang pertama. Kaki. Okey. Jadi taksi boleh mancing. Bangun. Mana depan? Tadi ikan memang dulu. Apa itu ambil mubtalah dan awak layan anak. Sama. Ada apa? Oh, ikan putih tu. Ikan juga. Mancing. Memang susah sikit sebab ikan besar. Mancing tarik slow-slow. Mana kata selalu mancing tapi tak pandai. Ambil kancing Ibu jangan mancing pula. 3. Hai, awak kata selalu mancing tapi ikan seekor pun tak dapat. Rasa dia untuk kerja orang. Tukar. Okey. Ambil cepat. Okey. Awak dapat nombor berapa? Nombor 6. Benar. Okey, tunjuk kat kawan-kawan. Nak gambar apa awak dapat? Apa tu? Tu kata nama khas tempat. Tak apa, cikgu boleh bagi clue. Tunjuk dulu. Apa ni semua? Tempat ni pelakon ni semua. Korea. Korea. Nah, tulis ni. Kita ingat Kyoto itu. Cikgu kena tulis ayat kan? Apa nanti bawa dia tulis kat depan. Kita ada tahu di Korea. Ya. Tak hari. Patut tahu.
Saya pergi masa tu pagi. Okey, Korea. Okey, Lepas awak saya tulis. balik, malam Tulis ayat saya kat balik. depan. Aju awak ni kenapa? Baik, pagi cek. Gila lah. Gila. Gila sakit. Mana pen merah tu? Betul kat sana kesimpulannya. Tengok ayat terakhir tu. Banyak ayat awak. Saya bercuti. Yang aku suka lagi ni api tu dia orang menggo aku gila kian ni. Ayo, nanti Kita faham arahan ni. Ikut itu lah awak kenapa tu? Okey, dah. Dah itu. Dah. Okey, jadi kata nama khas dia. Apa kata nama khas dia? Nama kata khas ni aku. Kau lihat aku. Jadi ikan yang awak dapat ni pegang. Pegang dah awak letakkan dekat bahagian mana kata nama khas yang awak dapat tu. Tok santai je tu. Mana? Dia bukan manusia. Kata ingat lah tu cikgu ajar. Kita Ya, apa Oh, kat manusia ke kat benda ni ke? tempat tu. Tempat. Okey, letak situ. Weh. Okey, pancing lagi. lagi tu. Habis lagi kan. Itu dia orang menggo. Orang ni orang pakai. Okey. Okey. Saya dah dapat dah cikgu. Okey, tunjuk dekat kamera. Tunjuk. Dapat gambar apa? Tu lah. Kata nama khas apa tu? Ni bukan ikhwan tu. Ke apa? Ni anomali mana? Tulis kat depan je terus. Jadi kat depan terus. Saya tahu juga situ belang. Kau ya tak? Yang makin kau yang lepas mula. Marah ke? Okey, ayat Ikhwan. Okey, betul tak ayat dia? Betul. Okey, laki ambil ikan balik tadi. Lepas tu letak dekat tempat dia. Tak banyak Ada kot. ikan tau. Kat mana? Tak kat mana? Dia tu ya ikhwan ya ni aku. Okey. Terusnya, Ikhwan pula. Laki boleh duduk. Mana dapat mancing. Kejap lagi saya nak buat perkumpulan. Okey? Kau hijab ni. Kita kejap bisa buat dah. Nah. Okey, tunjuk dekat kamera tu. Dapat gambar apa? Okey. Ni kasut. Asal naik. Kasut naik. Oi. Awak dah biasa ada? Dah biasa dah? Dan 10. Okey, awak tulis ayat kat depan. Tulis dulu. Kasut. Betul tak ikhwan? Saya betul lagi. Saya tahu betul. Saya mempunyai pasal. Okey, cikgu sebab kesetukan masa ni cikgu bagi seorang dua pancing ikan. Orang dua. Jadi baru kita buat perkumpulan. Okey. Terusnya Ikhwan, ambil ikan tadi asingkan dia kat mana? Hijau. Dia sini tu. Betul. Okey. Terusnya dapat ikan warna apa pula? Tadi warna hijau. Kau warna? Dapat rekod. Oh. Kau warna? Warna biru. Belah tu. Okey, nombor 15. Gambar? Wow, dia kata kita. Tu tunjuk dekat kawan-kawan dapat gambar apa? CFF. Protol Saga. Dia kata dia kita. Ini kata nama khas. Okey, tulis kat depan. Ayat dia. Dia kelas baca ni. Okey. Okey, semua. Saya nak baca sama-sama, okey? 1, 2, 3, baca. Cikgu Akil memberi kereta Protol Saga. Okey, Ikhwan dah boleh masuk. Terima kasih. Okey. Adam pula yang terakhir. Tak pokoknya. Giliran saya memancing.
Position padam Haa, tulis mana dah? Lagu itu memang lagu. Hakim, mangat sikit Hakim, tak puasa ni. Oi, usaha matarai. Okey, Adam, boleh mulakan. Adam. Jatuh dia. Dia makan dia favorite dia ni. Warna apa? Egu je bahi, egu akal ni begini egu. Okey. Cuba tengok saya dapat apa. Maggi. Air. Okey, tunjuk. Jatuh. Okey, gambar. Mana ye? Lagi. Okey, boleh tulis. Itu Maggi. Tak apa, saya tulis. Allah rasa gembira Ada makan Maggi. Okey, Adam boleh baca. Saya makan Maggi. Okey, kata nama khasnya apa? Kata nama khas yang saya dapat adalah Maggi. Jadi bukan cikgu ajar. awak boleh ni asingkan dekat tempat ni. Mana satu tempat kata nama khas yang betul? Egu itu Maggi. pisang cek egu. Benda. Benda. Okey. Adam, saya nak seekor lagi. Seekor lagi kan? Tadi yang ngai omai kat ni. Ya. Oh gila maksudnya. Baik, dia dah kaya lah. Dah ada Rolex. Oh, Dapat gambar apa? buah-buah ni. Kawan saya lama makan kawan saya. Egu tak. Okey, sekarang tulis ayat kat depan. Okey, Adam dapat apa tadi? Kita tengok sama-sama. Thank you. Mana Saya ialah iPhone. Telefon saya ialah iPhone. Belakang dah. Okey, betul. iPhone. Jadi iPhone merupakan Kata nama khas bagi kata nama khas bagi benda. benda. Okey, sekarang ni cikgu nak berpasangan. Okey, taking Adam dulu. Adam dah keluar, taking Adam. Keluar dulu. Keluar taking. Okey. Taking mancing, Adam bina ayat cepat. Okey. Okey, cikgu set masa dalam seminit je. Okey. Dah kiraan 3. 1, 2, 3. Dah ngayo. Okey, dapat gambar apa? Kosong. Yang tu dah lagi ke? Yang tu lagi contoh je. Satu ikan mati. Kita dah mati lah. Okay, go. Tunjuk ke depan. Ini Dapat gambar apa? Tempat. Kenapa? Bandar apa tu? Bandar apa? Tengok betul-betul bandar apa. Dia maju dengan teknologi. Dia kuasa besar dunia. Cina cikgu. Okey, ada tulis kat depan cepat. Cina, sakit. Macam mana ni sakit Cina? Awak saya orang Cina. Cuba. Saya pergi ke Cina. Minyak dari Cina. Dah settle dia. Okey, betul. Okey, saya lagi. Cepat. Dalam masa seminit 2 ekor kena. Okey, ni Sarah. Dapat nama apa? Kesarat. Okey. Sarah. Okey, tulis. Ada orang Hindu belakang. Sarah. Sure. Sangat. Comel. Okey, maknanya taking Adam dia dah faham dan boleh bina ayat dengan cepat. Okey, sekarang taking Irfan pula. Tengah elok je bina ayat. Okey, Irfan memancing, taking membina ayat. Puan nak pancing ya? Dia setengah pun dia. Dia sedap. Okey, dah. Cikgu kira 1, 2, 3 baru mancing. Okey. Taking ready? Awak sedia? Ai mesti dia. Okey, 1, 2, 3. Oh, boleh dah. Okey. Dapat apa? Kita dapat Tunjuk ke depan. Okey, tunjuk. Okey. Apa? Arab Saudi. Ai, dia biasa pergi kan? Kita sekali. Dia sekali. Aish. Seisah masa tu. Okey, Taki. Ayah saya bekerja. Pandai pulak. Ayah saya ayah saya bekerja di Arab Saudi.
Okey, yang ketiga yang kedua cepat. Ada 30 saat lagi, 30 saat lagi. Yang kedua. Semangat. Oh, oi, tepat lepas aku. Okey, Allah aku. Apa ni? Nama apa? Amna. Amna. Aina lah. Amna. Aina ada tak lah? AMNA. Dia selalu bersih. Okey, Kita ada Amna. lagi Aina. Ha. Apa auto sekali lah. Dia selalu bersih kan. Amna. Orang tadi bernama Amna. Okey. Sekarang ni Taki dia tak garis, dia ni tak suka lah ikut cara cikgu. Dari tadi lagi saya ikut arah. Ikut tolong garis tuan. Mana kata nama guys? Okey. Jadi, okey boleh duduk tempat. Okey. Sekarang saya tak nak dah main mancing-mancing ni. Saya tengok awak semua pun dah faham awak boleh mancing dengan cepat, awak boleh bina ayat dengan cepat. Jadi awak pun dah boleh kelaskan kata nama khas tu dengan cepat. Jadi yang ni cikgu nak berkumpulan 3 orang. Kumpulan. Okey. Duduk 3 orang. Mana kertas tadi? Kertas. Ya. Okey. Sekarang ni cikgu ada kertas maju. Kertas yang besar. Okey, senang. Lagi guys. Maju. Okey. Sekarang cikgu ada 3 pen warna. Awak lantiklah ketua seorang dan awak tulis apa yang awak belajar. Dan tadi cikgu Anik mengajar, cikgu Ashraf mengajar, Siapa jadi ketua saya ni? mengajar. Okey, siapa jadi ketua? Taki. Okey. Hari ni ke? Okey, tak ketua. Awak tak main bola lah. Pernah Okey, aku. baik ke depan. Saya lantik awak jadi ketua. Kaki dua. Okey. Dah tak ikut arahan. Okay, so dia lantik awak jadi ketua. Awak tolong pimpin kawan awak ni. Dan awak buat kerja jugalah. Apa yang awak belajar sepanjang dalam kelas ni? Cikgu bagi masa awak 5 minit untuk buat dan saya bagi masa awak 3 minit untuk buat dan awak bentang kat kawan-kawan awak semua, okey? Okey, dari sekarang 3, 2, 1. Nama Am dan nama huruf di atas ni. Ini dia nama. Dia kata anak dia. Ni. Dia ada. Nama. Sikit lagi. Di sini lah. Di sini lah. Sini apa lagi? Ini kata nama. Taki tak nak buat ke? Ada warna merah. Taki ketua. Tak kita sini. Ni hidup pakai tu kat tulis. Ni kata Cikgu betul dah ni tu. Betul. Cantiknya tulisan dia. Kata mama. Okey, tulis je apa yang awak ingat. Tak apa. Salah tak apa, kita kan belajar. Okey, jadi kata nama Am ada bahagi ke berapa? Dia ada bahagi 2. Hidup tak hidup dulu cikgu rasa. Okey, hidup tak hidup? Tulisan cikgu ada nak tulis kan? Okey, hidup apa? Kata hidup. Manusia bukan manusia. Manusia kan manusia. Manusia bukan manusia Hidup. kan? Ataskan. Ya ya. Manusia bukan manusia, institusi bukan institusi. Manusia sini. Salah ada awak ni. Tak apa, jangan marah dia. Bukan manusia. Betul ke? Okey, betul dah. Ni contoh dia adalah Taki. Dia lagi tanda. Kalau bukan manusia, Bukan manusia. Si belang. Si belang, si comot. kalau tak hidup, Institusi bukan institusi. institusi. Bukan institusi. Okey. Kalau institusi, Sekolah Dah. SK plus rai, SK plus rai. Pulau Serai. SK depan sekolah. Kalau bukan institusi, Terengganu. Terengganu. Institusi orang tu. You tengok tulisan yang puan cantik. Saya memang gitu. Saya dulu dah habis sekolah.
Okey, tak hidup. Puan, cepat puan. Apa kata nama am tak hidup? Kelas apa dia? Kata nama am hidup tak hidup? Cuba jawab. Sekolah. Hidup tak hidup tu lah. Konkret tidak konkret ya. Contoh je. Boleh je tulis contoh. Sekolah. Kita ada kerusi. Ya. Okey, cikgu rasa awak dah siap kan? Pun dah sampai 3 minit. Okey. Bawa ke depan. Seorang je bentang. Serahkan kepada ketua kita. Awak agak lah. 2 orang pegang. Okey semua. Hari ni kita belajar kata nama. Kata nama terdiri daripada 2. Okey. Tapi cikgu ni bagi tahu 3 tadi, tapi kita ni bagi tahu 2 je. Okey, taki tepi sikit. Nanti Kata kawan-kawan nama masuk. am, Okey. kata nama khas. Nama am ni terdiri daripada 2. Kata nama am hidup dan tak hidup. Contoh kata nama am tak hidup, macam sekolah, kerusi dan karipap. Dan mana hidup ni tidak ada 2 benda. Manusia dan bukan manusia. Okey. Seperti cikgu, Okey. bomba dan bukan manusia lah, kucing. Kita pergi pula kata nama khas tu tulisan. Hidup dan tak hidup. Hidup daripada 2, manusia bukan manusia. Manusia seperti saya, Taki. Dan bukan hidup seperti si belang. Si belang tu siapa? Si belang ni macam harimau. Okey. Harimau. Okey, tak Tak hidup. hidup. Tak hidup pula daripada 2, iaitu institusi bukan institusi. Bukan institusi seperti sekolah saya cikgu yang dulu tu. Escape Pulau Seram. Dan tak hidup ialah iaitu Terengganu cikgu, negeri saya cikgu. Baiklah, okey boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk. Okey. Jadi cikgu rasa kelas kita pun dah nak habis dah. Awak pun dah nak rehat. Penat kan? Penat. Jadi saya rasa awak dah faham sebab apa. Sebab tadi kita dah main dengan Cikgu Ashraf, awak boleh main. Cikgu bawa awak pergi mancing pun, awak boleh mancing. Tadi cikgu sebab apa? Ikan. Awak perlu buat apa? Mancing. Awak tarik mancing. Okey, sekali lagi. Ikan. Okey, cikgu rasa dah boleh dah kot. Jadi Adam boleh dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, boleh baca surah Wanas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.